Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita nak sambung bab 13. Hari tu kita belajar 13.1. Hari ni kita nak belajar 13.2. 13.2 ni pendek je, senang je. Dia berkait rapat dengan 13.1. Okay. 13.2 ni, dia nak cerita pasal akas. Akas teorem Pythagoras. Okay, sebut semua akas, bukan agas Agas tu awak. Okay, akas. Apa tu akas? Konsep akas ni menyatakan bahawa jika kuasa 2 sisi terpanjang dalam suatu garis segitiga adalah sama, dia menghasilkan sudut tegak. Dia macam nak buktikan lah. Nak buktikan kalau pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2 sama dengan panjang tu kuasa 2. Maksudnya sudut dia adalah 90 darjah. So untuk tajuk ni dia melibatkan soalan yang awak kena baca cerita. Dia berbentuk cerita. Tapi dalam buku kerja awak adalah 2 soalan contoh ni. Okay, jom kita tengok apa yang kena buktikan tu. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Tentukan sama ada segitiga berikut merupakan segitiga bersudut tegak atau bukan. Macam mana nak buktikan? Daripada formula dia yang A kuasa 2 tu yang saya ajar. Pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2 sama dengan panjang kuasa 2. Okey, kita nak tengok. Yang pertama kena tentukan dulu dekat mana sudut dia. Okey, dekat sini sudut 90 darjah. So, mana yang panjang, mana yang pendek? Okay, kita tengok pendek. Okey, kita nak panjang hypotenuse. Kita nak buktikan hypotenuse itu adalah 13. Okey. So, punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Cuba awak tekan kalkulator. Dapat berapa? Tekan sekarang. Ataupun awak tekan pause dulu. Nanti baru tengok jawapan saya. Sama ke tidak? Okey. So, jawapan dia ialah 13 cm. Sama tak dengan yang diberi? Sama, maka dia adalah bersudut tegak. Dia adalah segitiga bersudut tegak. Okey? Okey, saya tertinggal. Dia adalah segitiga. Kena tulis segitiga bersudut tegak. Macam tu je. Okey, so yang sebelah. Kita nak tentukan mana panjang, mana pendek. Daripada ni, awak tentukan je. Tengok yang mana nombor yang paling besar tu adalah panjang. Nombor yang paling besar tu adalah panjang. Sudut 90 darjah dia dekat situ. So, ini adalah C ataupun hypotenuse. Okey. Nak pakai C boleh, nak pakai hypotenuse pun boleh. Okey. H sama dengan, kalau awak nak pakai C, awak kena tulis C lah. Kalau tak, awak tulis H. Okey, tengok. Dekat sini saya tulis C. Dekat sini saya tulis H. Tak boleh. Kalau nak pakai H, kat sini pun kena tulis H. Sebab dia mewakili. Kita wakilkan dia dengan huruf H untuk hypotenuse. Ataupun kalau ikut formula, dia pakai C. Okay, kalau nak pakai C, dekat atas ni kena tulis C. Okay. Macam tu. Okay, punca kuasa 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator. Dapat berapa? Cepat. Tekan kalkulator, dapat berapa? Okey, awak akan dapat
25. Betul. Jadi bersudut tegak ke tidak? Sama tak dengan nilai C yang diberi? Sama tak? Sama. Jadi dia adalah segitiga bersudut tegak. Okey. Senang kan? Okey, seterusnya. Kita nak tengok. Okey, yang mana paling panjang? 10. Okey, 10C. Okey, C sama dengan punca kuasa 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Sekejap Dapat 8.602. Sama tak nilai C yang diberi? Tak sama. C yang diberi ialah 10. 10 tak sama dengan 8.602. Maka bukan segitiga bersudut tegak. Okey. Okey, seterusnya. 5, 13, 17. Mana yang paling panjang? C. C adalah 17. Okey. C sama dengan punca kuasa 13 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Dapat 13 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Dapat 13.928. Adakah nilai C sama? 17 tidak sama dengan 13.928. Maka bukan segitiga bersudut tegak. Okey, sekejap iklan sekejap. Okey, kita sambung dengan soalan penyelesaian masalah. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Matematik memang banyak masalah sebab tu buku matematik dia selalu bersedih sebab dia banyak masalah. Raja di bawah menunjukkan sekeping kad berbentuk segitiga. Tentukan sama ada kad itu berbentuk segitiga bersudut tegak ataupun bukan. So kena guna konsep akas. Tentukan dulu yang mana yang paling panjang. 12, 16, 20. Yang mana paling panjang? 20 cikgu. Okey, betul. 20 adalah C. So, C sama dengan punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Dapat berapa? Dapat 20. Pandai. Okey. 20. Dia kata C 20. Adakah C yang diberi itu 20? Ya, betul. Sama. 20. Maka soalan dia apa? Tentukan sama ada kad itu berbentuk segitiga bersudut tegak atau bukan. Ya. Kad itu berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, kejap iklan. Okey, soalan seterusnya. Tentukan sama ada segitiga bersisi
20, 21 dan 4.5 cm ialah segitiga bersudut tegak atau bukan? Langkah pertama, pilih dulu mana hipotenus, mana panjang. C dia mana? C dia ialah 21. Jadi C sama dengan punca kuasa 20 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2. Akan dapat berapa? Cepat tekan kalkulator. Saya pun tekan kalkulator juga. 20 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2. Dapat berapa? 20.5 cm. Adakah 21 sama dengan 20? Tak sama. Jadi, dia segitiga bersudut tegak ataupun bukan? Maka, bukan segitiga bersudut tegak. Okey, senang je. Itu sahaja untuk tajuk ni. Okey, jangan lupa siapkan kerja ni. Bye.